Macam mana nama cakoi tu boleh jadi nama kuih? Okey, cakoi ni kalau korang nak tahu, sebenarnya cakoi ni adalah nama dua orang, Cha dan Koi. Dua-dua ni sahabat. Sahabat diorang ni level macam mana? Sahabat diorang ni memang level tak boleh bawa bincang. Memang macam sehidup semati punya lah. Mandi pun sama-sama. Macam. So ada satu time tu, masa tu zaman-zaman negara Cina dululah, zaman-zaman raja-raja Cina. So masa tu raja-raja pun semua buat meeting lah kan, sebab diorang nak cari satu pekerja. Tiba-tiba kan raja tu ternampak Cha. Lepas tu raja tu tanya Cha, kau nak jadi tak pekerja aku? Cha pun cakap, boleh je, saya boleh bekerja, tapi dengan satu syarat. Saya kena bawa kawan saya sekali, kerja sekali. Kawan dia tu yang Koi tu lah, sehidup semati kan. Lepas tu tiba-tiba raja tu cakap dekat Cha, okey, kalau betul lah Koi tu kawan baik kau, aku nak kau tunjuk bukti persahabatan korang. Apa yang kau boleh buat? Lepas tu Cha tu pun cakap, aku boleh buat apa saja asalkan aku dapat bekerja dengan kawan baik aku. Lepas Cha dah cakap macam tu, raja tu pun terus cakap, okey, kalau betul kau boleh buat apa saja, aku nak engkau dengan Koi masuk dalam kuali ni sekarang. Masa tu kuali tu tengah menggelegak air panas. Raja tu ingat mestilah Cha tak nak buat kan. Masuk dalam kuali tu confirm lah mati. Tengok Cha dan Koi betul-betul masuk dalam kuali tu. Raja pun semua pelik lah kan, sebab Cha dengan Koi tu memang betul-betul masuk dalam kuali tu. Tengok bila diorang dah masuk dalam kuali tu, confirm lah mati kan. So raja-raja pun biar je Cha dengan Koi dalam kuali tu. Lepas tu bila diorang buka kuali tu, tengok memang Cha dengan Koi tu dah mati. So masa Cha dengan Koi dah mati tu, diorang tengok mayat diorang saling berpelukan. Tapi apa kena mengena dengan kuih cakoi? Kalau korang perasan, kan diorang mati saling berpelukan. So disebabkan itulah kuih cakoi yang korang tengok sekarang ni berkembar. Nampak macam ada dua orang yang tengah macam kembar. So disebabkan itulah kuih cakoi tu terhasilnya nama cakoi, sebab kisah pasal Cha dengan Koi ni lah.